Kita nak belajar daripada watak ketiga. Namanya Sayyidatina Fatimah. Seorang anak yang pernah di satu ketika digelar sebagai Ummu Abiha. Sayyidatina Aisyah lahir ketika usia Nabi 35 tahun. Dan wafatnya dia setelah wafatnya Nabi 6 bulan. Pada usia Nabi 63 tahun. Maka kalau kita congak-congak dan hitung-hitung berapa usia Aisyah di saat dia wafat, berapa usia Sayyidatina Fatimah di saat dia wafat? Berapa? 63 tolak 35. Berapa? 28. Alhamdulillah. Tuan Azrin boleh balik sekarang. Baik, tuan-tuan puan, usia 28 tahun. Usia yang singkat, usia yang pendek, tetapi inilah sebuah permata di sebalik kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan Sayyidatina Fatimah. Dia miskin, tapi miskin tidak pernah menyebabkan dia meminta-minta. Dia penat, tapi penat tidak menjadikan dia orang yang berjuang untuk mendapatkan haknya. Apa yang jadi di satu ketika datang Sayyidatina Fatimah bertemu dengan ayahandanya. Apa katanya? Ayah, saya penat dengan kehidupan saya. Karena berkahwin dengan Sayyidina Ali, juga orang miskin. Yang menyebabkan di suatu masa, bila dia nakkan tepung, maka mesti digiling, mesti diuruskan dengan tangannya sendiri. Itu Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Fatimah. Nak dibandingkan dengan kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Puan-puan, tepung kita giling sendiri ke? Kisar sendiri ke? Kita ambil di mana? Di Maidin saja. Jadi tuan-tuan puan nak dibandingkan dengan Sayyidatina Fatimah. Lisannya mudah untuk menyebut, ayah, boleh tak ayah berikan saya seorang pembantu? Kerana ketika itu Nabi baru sahaja balik daripada peperangan. Ada hamba-hamba tawanan yang kalaulah logik akal, boleh sahaja sebagai seorang ayah memberikan bantuan kepada anak-anaknya. Tapi begitulah Nabi tetap memilih jalan untuk menjadi seorang Nabi. Nabi ajarkan kepada kita dengan pesannya kepada Sayyidatina Fatimah. Wahai anak-anak kesayanganku, mahukah kalau ayah ajarkan satu amalan yang lebih baik daripada seluruh pembantu yang berada di atas dunia ini? Lalu apa yang diajarkan oleh Nabi? Itulah zikir yang namanya zikir Fatimah. Bagaimana zikirnya, tuan-tuan? Bagaimana zikirnya? Subhanallah. Ada yang macam nak bersedia nak menjawab Fatimah, Fatimah, Fatimah? Belum. Itu tahun depan baru kita sebut. Ajar Nabi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Di setiap kepenatan kita merawat pesakit-pesakit. Di setiap kelelahan kita menguruskan hancingnya kencing pesakit. Di setiap rasa oti-oti kita yang tak sempat nak dibayar. Lalu inilah zikir yang boleh kita manfaatkan bila kita belajar daripada Sayyidatina Fatimah. Mengungkapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Mengungkapkan Alhamdulillah, Allah sedang memberi kepada kita pahala pada apa yang sedang kita kerjakan. Mengungkapkan Allahu Akbar, bila kita ada Allah yang Maha Besar. Apalah sangat keletihan kita untuk diuruskan oleh Allah. Apalah sangat kepenatan kita untuk diganjarkan oleh Allah. Apalah sangat amal yang sedang kita kerjakan. Sedangkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat yang terakhir sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Tuan-tuan, esok hari Jumaat di ayat yang terakhir inilah visi orang beriman. Siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, maka buatlah amal soleh. Amal soleh bukan semata yang berada di atas sejadah, tapi amal soleh ada pada apa yang sedang puan-puan dan tuan-tuan kerjakan. Yang menjadi pembantu pada setiap bantuan tuan-tuan dan puan-puan, itulah amal soleh. Pada setiap yang sudi mencebokkan punggung pada pesakit yang tidak mempunyai waris, itulah amal soleh yang sedang kalian persiapkan. Pada setiap kelelahan yang tak pernah difahami orang, orang luar boleh menilai. Kita bekerja menjadi pekerja kerajaan, hanya duduk saja-saja goyang kaki, tunggu masa gaji jalan. Tapi begitu ada orang yang memberikan sepenuh kehidupannya. Ada yang sedang meninggalkan anak, ada yang berpisah kasih dengan suami demi menguruskan kerja yang sedang dimiliki. Lalu semua inilah yang diajarkan oleh Sayyidatina Fatimah
sampai masa Allah akan berikan kemuliaan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini Allah tak beri apa yang kita mahu, kerana Allah susun dan beri mengikut apa yang kita perlu dan kita mampu. Lalu bila Allah yang memberi, hidup ini adalah tentang memilih. Kita yang memilih mahu bertahan, sakit kerana bertahan atau sakit kerana melepaskan. Kita yang memilih sama ada mahu memilih syurga atau neraka. Kita yang memilih mahu memilih dosa atau pahala. Kita yang memilih mahu bekerja di IKN ataupun berhenti sahaja. Lalu kerana hidup ini adalah pilihan, your life, you decide. Mudah-mudahan pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang akan membawa kita akhirnya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah banyak lagi kita nak kongsi. Jangan lupa like, share dan subscribe IKN HMI TV. InsyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam.